Berikut merupakan senarai 10 tablet terbaik pilihan kami yang boleh anda miliki dengan harga yang berpatutan dan penggunaan tersendiri mengikut keperluan anda. 1. Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Pilih Samsung Galaxy Tab A11 Plus jika anda nak sokongan kemaskini perisian sehingga 7 tahun, tablet untuk kerja multitasking umpama sebuah komputer dan sokongan rangkaian 5G. Harga bermula dari RM1,099. 2. Huawei MatePad 12X. Pilih Huawei MatePad 12X jika anda mahukan skrin yang tak silau dan selesa untuk mata walaupun guna lama. Mempunyai aplikasi WPS Office bertaraf PC untuk suntingan dokumen dan kerja pejabat. Didatangkan dengan bateri gergasi 10,000 mAh dengan pengecasan pantas 66 watt. Harga bermula dari RM2,499. 3. Xiaomi Pad 7 Pro. Pilih Xiaomi Pad 7 Pro jika keperluan anda untuk main game berat atau edit video. Pengecasan sangat pantas 67 watt hypercharge yang penuhkan bateri dalam 79 minit sahaja. Juga mempunyai teknologi Wi-Fi 7 yang terkini, paling stabil dan pantas. Harga bermula dari RM2,499. 4. Honor Pad 10. Pilih Honor Pad 10 jika anda mahukan sistem bunyi hebat dengan 6 pembesar suara untuk pengalaman hiburan terbaik. Skrin 12.1 inci yang besar dan jernih dengan resolusi 2.5K untuk menonton drama atau filem. Bateri juga sangat besar, 10,100 mAh, tahan sepanjang hari. Harga bermula dari RM1,499. 5. Redmi Pad 2. Pilih Redmi Pad 2 jika anda mempunyai bajet terhad tapi mahukan tablet berkualiti dengan skrin 90Hz yang lancar, juga mempunyai bateri 9,000 mAh yang sangat tahan lama untuk kegunaan seisi keluarga atau menonton filem. Selain itu, mempunyai fon telinga tanpa perlu adapter. Harga bermula dari RM599. 6. Honor Pad X9a. Pilih Honor Pad X9a jika anda mahukan tablet bersama papan kekunci Bluetooth dan pen. Skrinnya besar 11.5 inci dengan kualiti visual 2.5K yang jernih, namun harga bawah RM1,000 sahaja. Ianya juga sangat nipis dan ringan, mudah dibawa ke mana-mana. Harga bermula dari RM999. 7. Samsung Galaxy Tab S10 FE. Pilih Samsung Galaxy Tab S10 FE jika anda mahu tablet yang kalis air dan dabu bertaraf IP68. Mempunyai pen S Pen untuk menulis dan melukis. Prestasi CPU-nya 34% lebih pantas berbanding model sebelumnya untuk kelancaran tugasan harian. Harga bermula dari RM2,199. 8. Apple iPad 11 inci A16. Pilih Apple iPad 11 jika anda mahu sistem paling stabil dan mudah dikendalikan dengan ekosistem Apple yang luas. Ruang simpanan besar 128GB, kualiti skrin Liquid Retina 11 inci yang tajam untuk menonton dan melukis dengan selesa. Harga bermula dari RM1,599. 9. Xiaomi Pad 7. Pilih Xiaomi Pad 7 jika anda mencari skrin refresh rate 144Hz yang sangat lancar untuk scroll dan main game. Prestasi berkuasa dengan chip Snapdragon 7 Plus Gen 3 pada harga yang sangat berpatutan. Kualiti audio yang kuat menerusi 4 pembesar suara yang menyokong Dolby Atmos. Harga bermula dari RM1,299. 10. Infinix Xpad Edge. Pilih Infinix Xpad Edge jika anda mahu skrin paling besar 13.2 inci dalam kategori bajet untuk ruang kerja yang sangat luas. Sokongan rangkaian 4G LTE untuk sambungan internet mobile tanpa Wi-Fi. Juga mempunyai pelbagai fungsi AI seperti pembantu voice Folex dan penjanaan AI art untuk membantu produktiviti. Harga bermula dari RM1,299.